Hey what's guys, welcome back to the channel Aira Official 2.0. I'm out and all the time. Dan kali ini kita akan melanjutkan game Craftman. Sebelum video ni, korang jangan lupa subscribe, komen, share dan tekan lonceng follow aku ni video tu. Aira Official dah habis. Let's go, kita akan bermain gamenya. Let's go. Okay, kita dah masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Ini adalah episod sambungan daripada episod solo survival yang lepas, yang mana kita sudah mengumpulkan banyak blok kayu dan juga blok dan juga batang guys. Dan kali ini seperti janji aku pada hari itu, kita akan cuba untuk memasuki diri kita ke dalam gua. Maksudnya explore dalam gua. Nah, explore dalam gua pada hari ini. Tetapi kita macam biasa sebagai player basic, sebagai player basic Craftman, alangkah baiknya kita akan cuba untuk mengambil blok di sini. Nice. Dan macam biasa untuk kali ini, aku macam korang tahu, dalam episod yang lepas kita memakai Steve saja. Kali ini kita akan memakai karakter lain, iaitu adalah karakter sempena bulan Ramadan ni, iaitu adalah daripada aku sendiri. Tak adalah, aku download je skin ni. Okay guys, kali ini kita akan kumpulkan banyak yang mungkin untuk membuat rumah kita lebih estetik dan lebih besar lagi daripada yang lepas-lepas. Okay, let's go. Kita akan cuba untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Mungkin kita akan target 20 blok kayu. Sebabkan ya, korang tahu kita perlukan banyak kayu berbanding daripada yang lain-lain. So mungkin kita akan cuba untuk mengeksplor lebih banyak lagi tempat selain daripada yang ni. So untuk korang yang tengok Craftman aku sekarang ni, Craftman yang hari tu kita main, aku terbuang, sorry. Tapi yang ni punya yang ni upgraded punya version. Jadinya korang boleh nampak kat sini macam Minecraft. Sekejap sabar. Kita mungkin target 22 ataupun 21 maybe. Yup, ada 22 kayu ni. Dan macam biasa kita akan cuba untuk memasuki gua. Tetapi bukan yang ini. Yang ini adalah laba-laba. Oh, laba. Aduh, mana duit kita? Mana rumah kita? Ya Allah, rumah kita kat bahagian sana kan? Okay. Ada. Jangan risau. Dan kali ini kita akan membuat upgrade kita punya rumah. Iaitu adalah kita akan pergi ke gua untuk mencari yang di mana iaitu adalah arang untuk membuat apa? Membuat torch. Torch tu macam obor. Obor pula. Apa nama dalam bahasa Melayu dia? Iyalah, semua tahu. Masa untuk kita mengumburu ni bukan biri-biri. Kita akan cuba untuk kita akan membuat crafting table itu. Okey, kat situ dah ada coal, iaitu adalah aka arang. aka arang. Jadinya kita akan memerlukan sword untuk memukul apa-apa. Kita ada pickaxe dan juga kita ada jap, mana kita punya ni? Nah, axe. Nah,
Masanya untuk kita mengumpul semua coal yang ada ni. Hai. Oh. Hai. Oh. Bukan benda ni guys. Kan pakai X. Aku ingat kan pakai X guys. Kita cuba untuk mengumpul batu dulu agar kita boleh mendapatkan pickaxe stone. Lepas tu kita boleh nyalakan api di dalam rumah kita yang gelap gelita tu. Untuk video kita mungkin kita akan target 115 yang ke atas Sebab apa? Sebab ni video kita ni baru 107 guys. So aku jangan upload video. Biasanya masa aku ada kerja rumah je mesti aku tak buat. Bukan mesti aku tak buat, mesti aku busy. Mesti aku busy. Okay, masanya untuk kita akan kumpul kowal. Apakah berapa kowal yang kita akan dapat untuk kali ini? Dan kita akan tutup ruang atas kita punya rumah tanah agar zombie, creeper dan lain-lain dan kawan-kawannya tidak menyerang kita punya rumah. Okey, hari dah senja. Guys, sabar. Jangan pula ada ni lah. Apa nama dia? Laba-laba. Jangan ada nama je laba-laba yang datang ke kita punya rumah sebab ni hari dah nak malam. Jadinya kita akan persiapan untuk kita akan pergi ke gua untuk 2 hari yang ke depannya. Kan sekarang kita tidur. Matahari dia terbenam. Kalau matahari dia dah terbenam, kita tidur lah. Apa lagi ya? Okay. Masanya untuk kita tidur guys. Next morning. Okay, selamat pagi dan selamat tengah hari. Dan kali ini kita akan cuba untuk mengeksplor lagi semua barang yang ada dalam Minecraft ini book. Kita akan pasang tos di sini, kanan, atas. Nice. Apakah kita boleh buat tu guys, tangga untuk kita jalan ke atas? Sebab macam yang kita tahu, macam yang korang tahulah dekat episode sebelumnya, kita tak ada tangga. Kita terpaksa pakai manual. Kita terpaksa pakai manual punya cara. Dan kali ni alhamdulillah ada pula rezeki ada stone ni kan. Jadinya kita akan tutupi bahagian ini guys, bahagian atas rumah agar kita punya, yalah, kita kalau tempat sejuk mana lah kita boleh terima tempat sejuk tu, betul tak? Mesti pakai dalam sejuk itu punya. Auto jadi Olaf kalau macam tu. Bukan nama je macam Airil ke apa ke. Kan. Nama dia adalah Olaf guys. Sebab apa dia nak sejuk mati. Sejuk nak mati. Okey, kita akan cuba untuk menutupi di bahagian atas. Jangan korang kata aku takut Bukan aku takut. Kenapa masuk dalam gua? Yang aku tak berminat sangat tu si creeper dengan kawan-kawannya, zombie apa semua. Hai.
Oh, pickaxe. Lupa lah satu guna pakai pickaxe. Nice. Rumah kita menjadi lebih terang berbanding daripada sebelum ni. Kalau nak terang lagi, kita letak ke atas ni. Nice. Dan kali ni kita akan cuba untuk menutupi kat bahagian semua ni agar labah-labah dan juga semua tidak boleh masuk ke dalam rumah kita. Mungkin ini akan membuatkan banyak masa sebabkan sekarang ni dah 10 minit. Mungkin kita akan buat di next video lah, InsyaAllah. Dan kita akan terus ke penutupan. Itu saja untuk video Craftman kali ini. Harap kau tiba dengan akaun channel. Korang jangan lupa subscribe, rekomendasi dan bawah follow kan video so. Ada visi dah besar dan kita jumpa lagi dalam video Craftman yang akan datang. See you in the next video. Bye.